القوي. اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته في الدارين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بلسان فصيح، اللهم إني أسألك بلسان فصيح، اللهم إني أسألك بلسان فصيح ببركة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع رتبة طاعته بمحض فضله وخفض أهل المعصية والغفلة بعدله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما استغفر الله، استغفر الله. At-taniyatu mahzufatun wa adrubuha salasatun. Al-awwalu maqsurun wa baituhu. At-taniyatu mahzufatun. At-taniyatu al-arudu. At-taniyatu berarut yang kedua. Boleh kata apa ni? Ya, boleh kata apa ni? Wa a'riduhu salah satu guna. Dan bermula setelah arut bagi bahasa mad yang tiga. As-saniyatu al-arudu as-saniyatu bermula arut yang kedua. Ai min salasati adu As-saniyatu al-arudu as-saniyatu minas salasati bermula arut yang kedua daripada tiga. Mahzufatun yang mahzufah ardia. Nanti arut ada mahzufah. Di sa'ibik yang pertama tu di arut tu ada mahzufah. Apa dia mahzufah? Yakni al-hazfu. Ada hazfu. Ada tadi apa dia dah? Apa dia hazfu ni? Tadi dia tu. Betul tadi dia. Jadual dia tu. Hazfu apa dia hazfu dah? Hazfu ni masuk bawah mana dah? Hazfu ni masuk bawah apa ni? Ila an-naqsiyah. Apa dia hazfu? Yaitu zahabu sababin khafifin. Mahzufah yakni al-hadfu. Kalau kita baca apa ni wazir dia kan, fa'ilatun wazir dia fa'ilatun fa'ilun
fa'ilatun. Ada yang biasa dia. Di fa'ilun tu. Hal akhir tu biasa. Tu panggil mahadzufah ni. Apa ni? Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Jadi apa ni? 3 apa ni wazir dia. Ada mahadzufah. Wa adrubuha salasatun. Wa adrubuha dan bermula sedorok-doroknya darbinya al-arudi. Darbi bagi arud ni salasatun ay salasatu ahwalin. 3 kelakuan. Pada yang kedua ni. Al-awwalu maksurun. Al-awwalu ad-darbul awwalu. Baru ad-darbu yang pertama maksurun. Ialah maksur. Yang ni masuk qasrun. Maksurun yang ni masuk qasrun. Dia apa ni? Dia darbi dia. Apa dia qasrun? Dia qasrun dah. Qasrun ni iaitu hazah huruf yang kedua. Yang ni buenu jadi kan buenu tu. Jadi kalau wazir dia ada wazir dia fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Jadi buenu. Apa ni fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ila. Fa'ilah dia buat apa ni buenu tu. Fa'ilatun jadi fa'ilat. Buenu dah. Fa'ilat. Dia pun ni darbi. Kita buat saya dia dah. Kalau makasur dong tu ya. Nak tulis. Jadi dia kata apa ni? Salah satu ahwalin. Mana al-awwalu ad-darbul awwalu. Bom darbi yang pertama makasurun. Yang makasur yang ni masuk qasrun. Ini apa dia qasrun tu? Wa baituhu dia bermula bi'inyo al-awwali, bi yang pertama tu. Jadi apa ni? Di apa ni? Di aru mahadzufah. Di darbi qasrun. Ada qasrun. Yang saknya dia dah. Ke mana? Wa baituhu dia bermula bi'inyo bi' bagi al-awwali. Salah pasaknya tak jadi khabar bagi wa baituhu tak. La yaghurranna amra la yaghurranna amra. La yaghurranna amra'an aishuhu kullu aishin sairun lizawal. So cakap dia la yaghurranna amra'an aishuhu kulla aishin sairun lisawal. Daripada syaknya je dah.
ya'budu. Ronam beritun. Ronam ra'an. Aisu. Kullu aisu. Kullu aisu sa'ir. Wasaria fa'idatun fa'idun arba'a marrat. Wasaria fa'idatun. Ini wasaria. Satu nama al-Torbiya. Ini paling dia arif, ini paling arif. Di arifnya ada apa ni? Ada qasrun. Ada qasrun. Bang masuk qasrun. Qasrun. Patut dia darbi ni. Dia darbi bodoh. As-saniyatu mahzufatun. Ada mahzufah. As-saniyatu ni mahzufah. Maknanya di aruf ni ada masuk ni hadfun. Mahzufah. Di aruf ni ada haruf masuk. Hadfun. Ini sawahnya di Torbi. Di Torbi ni ada apa ni? Qasr. Masuk qasr. Asal dia dah. Wazan dia fa'ilatun fa'ilun. Atau masuk apa ni? Hadfun. Asas fa'ilatun fa'ilun. Itu so dia semua pada al-amarati. Fa'ilatun. Dia asas dah. Asas. Jadi fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Itu tiga dah. Ini pertama. Lepas tu saya ada apa ni? Di Torbi ni ada qasrun. Dah ada kata apa ni? Dah ada. Ini masak. Apa ni? Dah ada kata qauluhu. Qauluhu mahzufatun ay hudifa minha
sababun khafifun, dihazah daripada al-arudi ni akan sabab khafi. Sabab khafi wahuwa dan iaitu sabab khafifun tun. Tu sabab khafi ya. Ini yang sabab khafi apa sabab khafi? Sabab khafi ni iaitu lah sabab khafi. Apa sabab khafi? Iaitu mutaharrikun ba'dahu sakinun. Pada qad ni tu ni. Ada tu ni apa sabab khafi. Tu panggil sabab khafi. Fayasiru fayasiru maka jadi ia fa'ilatun. Yang fa'ilah jadi fa'ilah wetang anu. Lepas tu wayung qalu ila fa'ilun, maka dia dipindah akhir fa'ilah kepada fa'ilun. Dulu batu peliti saya. Kita lihat kata. Wa adaru kata qaulu al-awwalu maqsurun. Al-awwalu bermula yang pertama. Mana adarbul awwalu maqsurun. Ila maqsur mana masuk qasrun. Apa dia qasrun? Dalam kata ai hudhifa tani sababihi. Dihazah atau huruf ia kedua bagi sababnya al-khafifi. Sebab khafi. Patu wasuk kinama qablahu. Dan dimati akhir balik ke huruf qablahu ya sabiyama dahulu daripada sani. Tengok sani dulu dah. La yahurran namra'an aishuhu kullu aishin sa'irun lizawan. Perhatikan tata wazirnya. La yahurra la fa yahu ila la yahu fa'ilatun la yahurra nam tu fa ra'an ilan la yahurran nam ra'an la yahurra fa'ilatun nam ra'an fa'ilun aishuhu fa'ilun. Tiga wadah. Pindah kepada fa'ilun ni kata ni. Kata wayung qalu ila fa'ilun. Jadi fa'ilah itu daripada fa'ilun. La yahurranna fa'ilatun namra'an fa'ilun aishuhu fa'ilun. Wadah dia. Kata wadah dia. La yahurran. Dia paling nu satu. La yahurran fa'ilatun namra'an fa'ilun aishuhu fa'ilun. Kullu aishin fa'ilatun sa'irun fa'ilun lizawal fa'ilan. Sebenarnya jadi fa'ilan. Lizawa li fa
Zawa zawa ila atau le nu tu le tu jadi nu. Li zawal fa'ilan. Bahasa dia ada. Pas tanah sulit tu. Tapi bahasa dia tu. Esok nak jauh dari mana? Nak tu boleh. Apa tu boleh kan? Ada tak? Apa? Kami suruh kita tahu kenapa dah. La yaghurran la yaghurran la yaghurran fa'ilatun namra'an fa'ilun. Wazir dia apa ni? Kata dua kata ada fa'ilatun fa'ilun. Jadi aish dia apa dia ni? Dia masuk apa ni hadfu dah. Masa hadfu tu ya azah solat. Ada buat ni kan. Jadi fa'ilatun. Hadfunya dia fa'ilun lah. Ini pada fa'ilun lah. Jadi fa'aishuhu fa'ilun. Kullu aishin fa'ilatun sa'irun fa'ilun lizawal li fa'ilan. Tadi wangi apa dia masuk ni? Jadi payah masuk pasarun ni. Tapi di sabak kopi ya. Jadi dia buat apa ni? Tak jadi fa'ilan lizawal. La yaghurran fa'ilatun namra'an fa'ilun aishuhu fa'ilun kullu aishin fa'ilatun sa'irun fa'ilun lizawal fa'ilan. La yaghurran namra'an aishuhu kullu aishin sa'irun lizawal. La yaghurran namra'an. Jangan tertipu daya atas seorang aishuhu oleh kehidupannya seorang. La yaghurran namra'an. Jangan tertipu daya atas seorang. Jadi imra'an jadi maf'ul muqaddar bagi yaghurranna. Aishuhu belakang tu fa'il dia. Fa'il bagi yaghurran. La yaghurran namra'an aishuhu. Jangan tertipu daya atas seorang yang tipu daya aishuhu oleh kehidupannya imra'an seorang. Kullu aishin. Jadi kullu jadi mubtada. Kullu jadi mubtada. Sa'irun belakang tu khabar. Jumlah mubtada khabar menepati elak pada kata la yaghurranna. Sebab apa jangan ditipu daya? Kullu aishin kerana bermula tiap-tiap kehidupan. Sa'irun lizawali. Ialah jadi ia
Ya paling li zawal. Bapa mati le. Mati le tu dikata ke terus ini. Itu syi'ri. Bayar tawazir tapi paling fa'ilan li zawal. Di paling mati le tu terus ini amangnya. Li zawal ni. Mati le ni. Mati ni li darurati. Dia zorot syi'ri. Nah, dorot syi'ri. Tak tengah wazir. Fa'ilan li zawal. Kullu aishin, kerana bermula tiap-tiap kehidupan, sairun li zawali. Li zawal. Jadi ia kullu aishin ni hilang. Jadi pani li zawal ni le pada li zawal itu le zaido. Zawal khabar bi sairun. Sasoro. Le tu le zaido. At-tani mithluha wa baituhu. At-tani al-arudu. At-tani bermula yang kedua. At-tani mana adik tuan ni? Tadi at-taniyatu mahzufah wa adrubuha. At-tani ay ad-darbustani. Ad-darbustani bermula darbu yang kedua daripada salah satu ahwalnya tu. Mithluha ila seumpamanya ay mithlu al-arudi at-taniyati. Mithluha ila seumpamanya al-arudi at-taniyati. Seumpama arud yang kedua. Seumpama ni ay fi dukhulil hadfi. Mithluha mithlu al-arudi at-taniyati ay fi dukhulil hadfi. Seumpama pada pihak masuk al-hadfi. Wa baituhu dan bermula bi'nyo at-tani i'lamu anni lakum hafizun syahidan ma kuntu aw ghaiban. I'lamu betul bagi tu dah. Ada dia tu sepuluh bagi dia. Lain bagi dah ada kitab nah. I'lamu anni lakum hafizun syahidan ma kuntu aw ghaiban. I'lamu tebutan ngawasi dia mana. I'lamu fa'ilatun anni lakum fa'ilun hafizun fa'ilun syahidan ma fa'ilatun. Ini wazir dia fa'ilatun ma kuntu syahidan ma fa'ilatun
kuntu fa fa'ilun kuntu au fa'ilun ghaiban fa'ilun wazir dia dah i'lamu fa'ilatun. Ingat wazir dia, ingat wazir apa ni? Madi ya. Wazir dia iaitu fa'ilatun fa'ilun arba'a maratin. Sini dia masuk apa ni? Ada apa ni? Kata ni misruha tu. Ada hadfu. Ada hasfu di darbi. Apa ni di arub. I'lamu fa'ilatun anni lakum fa'ilun hafizun fa'ilun syahidan ma fa'ilatun kuntu au fa'ilun ghaiban fa'ilun. Tu bahasa dia dah. I'lamu anni lakum hafizun syahidan ma kuntu au ghaiban. I'lamu yakin olehmu, yakin oleh kamu, mana yakin. Jadi wazir dia dah asalnya atani misruhani wazir dia nya fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. Bait pertama, bait kedua fa'ilatun fa'ilun fa'ilun cukup. Nanti kalau dia kata apa ni misluha. I'lamu yakin olehmu, yakin oleh kamu anni lakum jadi pada lakum tu le tu. Le tu le haraja ta'aluk pada hafizun belakang. Hafizun khabar bagi anna. Ini anni. Asal dia nya anni hafizun lakum. Yakin olehmu anni akan bahawasanya aku ni hafizun lakum. Ia memelihara dia menjaga bagi kamu. Syahidan, lagi pula syahidan. Syahidan syahidan ma kuntu au ghaiban. Dia apa ni syahidan ni dia hasah apa ni syahidan dari kata qauluhu syahidan ay hadiran wa huwa khabaru kuntu muqaddaman. Muqaddaman kuntu muqaddaman alaihi wa ma zaidatun syahidani ay hadiran man hadir maknanya dia kata apa ni wa huwa khabaru kuntu muqaddaman alaihi wa huwa dan yaitu lapas syahidan jadi khabar bagi kuntu, khabar kuntu muqaddaman alaihi ia didahulu akhir dia akhir khabar ni di atas kuntu. Asal dia nya
kuntu syahidan. Pasal dia. Wa ma dia belum ma tu ma zaidah. Ma tu zaidatun. Kuntu syahidan au ghaiban. Kuntu adalah aku syahidan au ghaiban. Syahidan makna hadir. Kuntu adalah aku hadiran, hadir aku ataupun ghaib aku. Aku apa ni? Jaga akamu tu. Dia matu masa itu dah. Kuntu syahidan adalah aku syahidan hadir oleh aku au ghaiban atau ghaib oleh aku. As-salisu As-salisu abtaru wa baituhu. As-salisu ad-darbus salisu. Bermula darbu yang ketiga abtarul abtar. Abtar iaitu masuk abtar. Abtar ni iaitu al-qat'u ma'al hadfiyah. Maknanya di dalam bi tu dalam arut tu di dalam darbi tu ada abtar. Abtaru iaitu masuk abtar. Abtar iaitu al-qat'u ma'al hadfi. Dalam kata qauluhu abtaru ay ijtama'a fihi al-hadfu wal qat'u. Ijtama'a fihi berhimpun padanya ayfid darbi. Pada darbi itu oleh hazah di al-qat'u, oleh al-hadfu wal qat'u. Ini anggap dia tadi qat'u jadi hadfu dah. Di darbi ni ada qat'u di hadfi. Kalau boleh campur dua jadi abtar. Lepas tu fahudhifa min fa'ilatun sababuhu al-akhiru wa huwatun. Fahudhifa min fa'ilatun, maka dihasah daripada wazan fa'ilatun ada sabab sebab khafi ya akhir. Mana ya akhir? Wa huwa dan iaitu sabab al-akhiru tun. Summa huzifatil alifu. Kama dia dihazah ake alif. Wasukinatil lamu dan dimati ake la. Fasara fa'il. Maka jadi ia fa'ilatun. Ia fa'il. Patuh. Fayunqalu ila fa'lun. Maka dipindah ake dia. Ake fa'il kepada fa'lun. Bisukul ain mati ain. Ada fa'lun. Okey, ni bahasa depan ni. Wa baituhu da bermula bi'nyu as-salisi. Bi' bagi darbi yang ketiga ni. Innama. Sebab innama khabar. Wa baituhu. Innama zalfa'u. Innama zalfa'u. Yakutatun. Ukhrijat min kisi duhqani. Inna mazzalfa'u yakutatun. Itu pertama.
ukhrijat min kisi duhqani innama zal fa'ilatun innama zal fa'ilatun fa'uya fa'ilun putatun fa'ilun ukhrijat fa'ila min tun kisi kifa sidu ilun konin jadi fa'lun itu apa ni bayar ada apa ni abtak innama zal sini fa'ila fa'ilatun fa'uya fa'ilun fa'ilun putatun fa'ilun ukhrijat min ukhrijat ukhrifa ijat ila min tun fa'ilatun kini fa kisi tu kifa sidu ilun sini sison ini lun jadi fa'ilun
Qani. 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 Qani jadi qani fa'lun. Fa'lun. Fa'lun ni fa'lun. Jadi nun isbat ni, akhirnya isbat. Isbatkan benar. Bagi qani kena isbat tinggi ke bagi nun panjang. Qani fa'lun. Qani ada fa'lun. Jadi qani mana? Qa fa ni nun isbat. Innamazal fa'ilatun fa'uya fa'ilun kutatun fa'ilun ukhrijat fa'ila ukhrijat min fa'ilatun kisidun fa'ilun qani fa'lun innamazal fa'uya kutatun ukhrijat min kisidun qani. Kita kena baca lah. Atau tulis bak nak baca kalau mana dah. Awas dia mana. Saya raya ke ni. Innamazal fa'u bahawa sungguhnya azal fa'u ni nama seorang perempuan. Nama seorang perempuan iaitu macam. Dalil kata qawlu azal fa'u bidzalil mu'jamati wal maddi wazdal fa'u fil asli siwarul anfi wazdalfu debon azdalfu fil asli pada asal ay fil waqti pada hatarenya siwarul anfi kecil hidung warrajulu azlafun warrajulu dia laki-laki azlafun hidung macam wal mar'atu zalfa'u kalau perempuan wal jam'u zulfun baca batu baca kalau jamu dia zulfun wa arada biha mahabubatahu al-musammatu bizalika wa arada biha dan menghendaki ia cain biha dengannya bizalfa ini mahabubat atau mahabubahnya akan terkasih asyairi terkasih dia tu al-musammatu mahbubahnya al-musammata ia dinamai ate mahbubah dengan demikian itu panggil zalfa nama orang perempuan innamazalfa'u bahawa sungguhnya perempuan ia hidup maco ya kutatun ai kaya kutatin ya hazah kata sedih ya aitaya kutate ialah seperti permata Yakub. Kalau boleh perempuan itu macam dia mana syair ni dia bersyair inna mazalfa'u bahawa sungguhnya perempuan yang hidup macam
yakutatun ai kayakutatin, ialah seperti permata yakut. Ukhrijat, sifat kata kutatun. Jumlah ukhrijat sifat pada kutatun. Permata yakut mana? Ukhrijat min kisi duhqani. Ukhrijat yang dikeluar akhirnya. Ukhrijat yang dikeluar akhirnya. Akhir kutatung. Mata yang aku ni min kisi duhqani, daripada kandi saudagar. Dia bersaudagar ada kandi ya, kandi dia. Kandi ni orang yang benda buat kandi dia. Min kisi ukhrijat ia dikeluar akhir kutatu min kisi duhqani, daripada kandi saudagar. Saudagar dia apa ni? Orang nego tu. Dia ada kandi dia tu. Dia tobik kandi dia tu ada macam-macam. At-thalithatu mahzufatun makhbunatun wal hadarbani